Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam UTM Sanjungan Bangsa. Kami merupakan 5 pelajar dari Sarjana Muda Pendidikan Pengajian Islam di Universiti Teknologi Malaysia dan sekarang sedang membina identiti sebagai bakal guru profesional. Kami ditugaskan untuk mengkaji dan melaporkan amalan terbaik sesebuah sekolah bagi melengkapkan falsafah pendidikan kebangsaan. Setelah meneliti beberapa buah sekolah, kami telah memilih Sekolah Kebangsaan Tebrau, Bakar Batu di Johor Bahru untuk dikongsikan pengalaman dan amalan terbaik mereka. Kami telah menemu bual pengetua Sekolah Kebangsaan Tebrau, Bakar Batu iaitu Puan Nurlia binti Hashim, dan kami akan membahagikan amalan terbaik sekolah mereka berdasarkan 4 perkara iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Sejarah sekolah ini juga menarik. Sekolah ini dibina pada tahun 2009 dan kini lebih daripada 1,000 pelajar yang berada di sekolah tersebut. Sekolah ini berkembang pesat dengan prasarana dan pentadbiran yang komited. Dari wawancara kami, jelas bahawa usaha guru-guru dan pelajar memainkan peranan penting untuk menjadikan sesebuah sekolah itu adalah sekolah yang terbaik. Pendidikan bukan sekadar ilmu di atas kertas, malah setiap pelajar perlu dibangunkan secara menyeluruh dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek. Dari aspek jasmani, sekolah menekankan pelibatan murid dalam sukan dan kurikulum seperti bola baling, bola jaring dan sebagainya. Seronok belajar selama sentiasa, sekolahku sejahtera. Bagi aspek kerohanian, sekolah ini juga menitik beratkan amalan agama, nilai dan akhlak. Yang pertama, sekolah ini juga telah mengadakan program bacaan Yasin pada waktu pagi, iaitu murid akan berkumpul bersama-sama secara tertib untuk bacaan Yasin. Amalan ini bukan sahaja menunjukkan suasana yang tenang, malah mewujudkan disiplin kerohanian dan budaya ibadah dalam kalangan murid pada setiap hari persekolahan. Seterusnya, kita beralih kepada aspek emosi. Antara isu yang diketengahkan oleh guru besar iaitu ketidakhadiran pelajar ke sekolah. Isu ini memberi kesan emosi kepada pelbagai pihak, termasuk pelajar yang ketinggalan mata pelajaran, seorang guru yang memikul beban tanggungjawab yang sangat besar dan juga pihak sekolah yang perlu menjawab prestasi kehadiran murid kepada pihak yang berkaitan. Bagi menangani cabaran tersebut, guru besar mengambil inisiatif dengan aktifkan pelbagai program kokurikulum agar murid berasa seronok dan bermotivasi untuk hadir ke sekolah. Pendekatan ini secara tidak langsung meningkatkan emosi positif murid serta memupuk rasa kebersamaan terhadap sekolah. Setiap murid berhak untuk belajar dan setiap potensi perlu diberi peluang untuk berkembang. Di sekolah ini tiada murid yang dibiarkan tercecer. Program pemulihan membaca dan mengira dilaksanakan secara sistematik bagi membantu murid yang masih lemah asas literasi dan numerasi. Melalui program Batu Membaca, semua guru berganding bahu membina budaya membaca dalam kalangan murid tahap awal. Usaha ini bertujuan meningkatkan tahap penguasaan dan pencapaian akademik murid secara menyeluruh, kerana di sini setiap murid itu istimewa dan setiap kejayaan bermula dengan kepercayaan. Sejahtera, sekolahku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, sejahtera.